Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kru Safa dan saya Kru Alia selaku wartawan TVPSS melaporkan dari studio TVPSS Bisa Channel. Bisa Channel penyatu hati, Bisa Channel kebanggaan SKSA 2 bersuara bersama. Wadah kita semua. Berikut merupakan coretan aktiviti sepanjang minggu ini. Pada 8 Februari 2026 telah berlangsung kejohanan antarjasa peringkat sekolah dengan dayanya. Program ini diadakan bagi memupuk semangat kesukanan dan gaya hidup sihat dalam kalangan murid. Semua peserta menunjukkan semangat yang tinggi dan disiplin yang sangat baik sepanjang acara berlangsung. Seterusnya, pada 10 Februari 2026, sekolah kita telah menyertai kejohanan meretas desa peringkat MSSD KDU. Tahniah diucapkan kepada semua wakil sekolah yang telah berusaha bersungguh-sungguh mengharumkan nama sekolah. Semoga pengalaman ini menjadi pembakar semangat untuk terus maju pada masa akan datang. Selain itu, turut berlangsung majlis pelancaran program Iyah Ramadan peringkat sekolah. Program ini bertujuan menyemarakkan bulan Ramadan dengan pelbagai aktiviti kerohanian seperti tadarus Al-Quran, ceramah dan amalan-amalan sunat. Diharapkan program ini dapat membentuk sasih murid yang lebih berakhlak dan berdisiplin. Itu sahaja laporan kami untuk minggu ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share TVPSS Bisa Channel. Sekian, terima kasih. Bisa Channel, suara bersama, informasi terkini
untuk semua warga. Bisa Channel, suara bersama, info terkini untuk semua warga.